Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma aghfir li fima yaqulun wa la tu'akhidhni fima yaqulun waj'alni khairan mimma yaqulun. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berhormat Pesuruhjaya IPAS Negeri Terengganu, timbalan-timbalan Pesuruhjaya, semua ahli-ahli Dewan Harian, semua ahli perhubungan, pimpinan berkawasan, adun, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kepada mereka yang baru mengikuti PAS, merasakan gelombang yang berlaku sehari dua ini sangat teruk, sehingga ada yang mabuk laut. Yang pening, saya mengikuti PAS sejak tahun 50-an, menyaksikan krisis yang menjatuhkan kerajaan Terengganu tahun 61, menyaksikan krisis yang menjatuhkan kerajaan Kelantan tahun 78, PAS sendiri yang menerima masalah dalaman kita sendiri sehingga menumbangkan dua kerajaan negeri. Saya juga membaca krisis yang dialami oleh PAS seawal ditubuhkan sebelum merdeka, diambang menghadapi pilihan raya tahun 55, ketika PAS kehilangan presiden yang pertama keluar parti. Tahun 60-an, Setiausaha Agung keluar parti. Peristiwa 78 di Kelantan menyebabkan 78 orang pimpinan pusat keluar parti. PAS tidak bergoncang dan tidak jatuh. Apa yang berlaku sehari dua ini sikit sangat. Kepada mereka yang baru nak belajar politik, sudah rasa berat. Masalah yang berlaku di Selangor bukan masalah kita. Masalah yang dibuat oleh rakan kita, yang kita terpaksa menolong untuk memikulnya. Kita telah membuat keputusan untuk menyerahkan kerajaan negeri Selangor dipimpin oleh Parti Keadilan Rakyat, rakan kita dalam Pakatan Rakyat. Telah berjaya memerintah satu penggal kerajaan yang bersih. Tidak ada ruang bagi kerajaan pusat untuk menghentam kerana tidak ada kesilapan dan kesalahan. Tiba-tiba dijadikan masalah. Mula-mula dikatakan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim kedekut, bakhil, payah bagi duit. Saya jumpa beliau, dia kata duit negeri Selangor bukan duit saya, itu duit rakyat. Saya tak boleh keluarkan duit itu dengan sewenang-wenang, mesti mengikut peraturannya. PAS memilih dan menyokong Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar kerana amanahnya. Ini sangat penting dalam kita memerintah kerajaan negeri
kita berpengalaman di Kelantan 20 tahun lebih di Kelantan. Tok Guru jadi menteri besar. Ada orang kita duk lupa pas 20 tahun lebih di Kelantan memerintah kerajaan yang amanah. Kita lupa peranan PAS kita di Kelantan, duduk ingat DAP yang baru sepenggal. Dia ingat Selangor yang baru sepenggal. Kita memerintah Kelantan dalam keadaan hasil negeri tak ada, negeri yang miskin, pendapatannya tak banyak, boleh merintah selama 20 tahun lebih. Pulau Pinang hasilnya banyak, kaya Selangor hasilnya banyak, baru sepenggal, nak masuk 2 penggal. Ada orang kita berasa act. Orang PAS berasa act. Mengapa kita tak berasa act 20 tahun kita merintah Kelantan? Dalam keadaan negeri yang miskin, yang tak ada hasil. Sepatutnya